Kali ni Ena nak kunyah satu pot yang cantik, 6 teluk per 5 garam. Rating pun tinggi. Malah ada panganan berlauk dalam mangkuk tingkat macam ni. Nak tahu dekat mana? Yuk tengok video Ena ni sampai habis. Ikilah dia Signature Tiffin Bandar Rimbayu teluk per 5 garam. First, Ena nak kunyah panganan single diorang dahulu, antaranya Yummy Cantonese. Wah, dia nampak likat. Dia rasa macam sedap tapi plain tau. Ena suka dia punya texture Yummy dia, cukup masak semua, dia tak ada rasa keras-keras. Dia punya lauk memang banyak, protein dia ada ayam, udang, lepas tu sayur carrot tu banyak. Okay, kalau korang yang jenis suka pedas, korang tambah cili potong ni tau. Wong Melayu dengan nasi berpisah tiada, lagi-lagi waktu berbuka kan. So antara yang menarik bagi Ena, nasi goreng kerabu dan balado umami ni. Oh ya, semua panganan kat sini diorang tak letak Pak Haji tau. So bila korang kunyah, korang akan rasa perbezaannya. Ada nasi telur goreng dengan ayam balado. Nasi dia guna nasi Jepun, ayam balado dia ada bahagian isi macam ni. Dah. Ayam balado dia memang meletup weh kat mulut. Rasa balado tu memang cukup. Oh, yang information ini menu paling retis kat sini tau. Ramai orang suka yang ni sebab dia pedas. Ni nasi goreng kerabu, dia ada pink-pink bunga kantan pula tu. Dia punya nasi berderai elok. Nasi kerabu dia ni tak pedas dan rasa kerabu tu ada. Lepas tu dia ada crunchy-crunchy daripada kacang panjang. Cumanya bagi Ena dia agak kurang masin. Mungkin dia orang sediakan sambal kicap ni. So korang boleh letak kalau nak rasa tu lagi strong lah. Tapi kalau korang jenis tak suka masin tu sedap lah ni. Ni signature diorang lah, tiffin. Lauk menu ni dia tak fix, korang boleh pilih. Ini sup lala, yang ini udang kamyong, ini ayam kumpau. Dia ada cili kering dengan gajus. And then yang ini kailan tumis. Okay, menu ni eksklusif pada hari public holiday dengan weekend sahaja. Bagi Ena semua lauk ni memang kena dengan tekak Ena. Ada rasa spice dia, manis dia, terutama macam kumpau dia ni. Ayam dia pun tak terlampau kering sangat. Udang kamyong dia pun ada punya paste tu, ada rasa macam udang kering sedikit. Unik. Jap kat sini pun ada panganan western dan pasta juga tau. Macam yang Ena pilih ni creamy alfredo with chicken dan creamy pepper chicken chop. Ya, pot kunyah ni memang semua golongan boleh kunyah, sesuai sangat. Dan yang Ena paling jatuh cinta dengan lukisan dinding pot kunyah ni. Sampai Ena buat gambar display lah, sama cantik dengan air yang Ena ngombek ni. Dah lah colour pink favourite Ena. Apa tunggu lagi? Yuk berbuka nang kene.